Okey. Sekali lagi. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Hari ni Rozek nak masak sotong tiram Thai. Okey, jom kita start. Sekarang kita nak siang sotong. Cabut kepalanya. Kita basuh dekat bawah air mengalir. Sotong ni Rozek nak potong. Sesuai selera sahabat, nak besar boleh, nak lagi kecil boleh. Alhamdulillah. Mula-mula kita kisar ni bawang putih, cili padi merah, cili padi hijau. Bismillah. Cun. Ini hasilnya sahabat. Lepas tu kat sini kita ada sos tiram, kicap sotong, gula karbon Thai ataupun ada orang panggil gula somtam, daun ketumbar dengan serai. Kita nak buat paste nya dulu. Masukkan sos tiram, kicap sotong, cube pati ayam, limau ni kita nak perah. Okey, ini dia gula somtam ni. Tu dia. Kemudian kacau-kacau. Ni dah sebati dah paste ni. Ready untuk kita masak. Ready untuk kita masak. Minyak dah panas, masukkan ban yang kita kisar tadi. Okey, kita tumis sekejap. Sambil-sambil tu Rozek nak potong serai sikit. Okey, masukkan. Rozek tunggu sampai bau cili hilang, lepas tu diperang sikit. Api Rozek nak buat besar-besar. Okey, ni dah cantik dah ni. Dah wangi dah. Kita masukkan ni paste yang kita buat tadi. Ni Rozek tak tambah garam sebab sos tiram dah masin. Lepas tu kita dah letak cube pati ayam. Okey, sementara tu Rozek nak hiris daun ketumbar. Nanti kita nak tabur dekat atas masakan. Okey, dah ready untuk kita letak sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Rozek tambah sedikit air. Tunggu sampai sotong masak. Kalau kurang masin boleh tambah garam. Kalau kurang manis boleh tambah sikit gula somtam tu. Okey sahabat, sekejap saja, jangan tunggu lama-lama, nanti sotong liat. Ni dah siap dah. Sahabat letak daun ketumbar. Orangkan sikit lagi limau. Alhamdulillah, sotong tiram Thai siap. Saya nak hidangkan.
Okey. Sekali lagi. Sedia untuk kita angkat. Last sekali kita hias dengan cili padi dan daun ketumbar. Okey, siap. Sotong tiram Thai. Jemput makan sahabat hari ni. Rosette nak jamu adik. Adik makan. Adik tahu kan nak masak apa? Sotong Thai. Macam mana tahu? Wah, okey Cik. Sila. Anak makan dengan sudu, adik makan dengan tangan, okey? Macam mana? Amin. Macam pedas dekat Ana. Sotong Thai kalau pedas kurangkan cili tu. Okey, Kak Ana pula. Aroma. Sebab Ana letak cili banyak. Kalau tak nak pedas, kurangkan cili. Makan dalam ke tagih macam nak lagi. Dia pedas yang sedap lah. Kalau sahabat tak makan pedas, sahabat kena kurangkan cili tau. Cili merah ni. Yang merah ni dia pedas. Ni Rosette pakai sudu yang sama je sebab sekejap lagi adik-adik nak makan. Bapak tak makan. Sebab apa dia? Rasa kena tambah nasi lagi tak? Kan? Dia pedas tapi yang ketagih. Memang cukup rasa. Betul tak? Betul. Macam Pak Su orang cakap betul ke dia? Cakap lah betul-betul. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Rasa dia macam nak tambah. Tak suka nasi Tambah lagi nasi. Oh, kita lupa suap cameraman. Lah. Ini sampai lupa. Alright. Seorang lagi sini. Nak kepala ke isi yang ni? Apa-apa. Kepala lah. Oh, special. Lebih-lebih kena makan dalam rumah Tak. Saya nak berhenti dekat nasi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tak nak berhenti? Nak tambah lagi ke apa? Betul-betul ni? Nak tambah lagi. Kita kena ingat orang makan sama, Dek. Jangan adik makan dengan makan dalam ramai. Okey. Peluh, Dek. Jadi, Alhamdulillah, seperti saja video Rosette. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Bagi tahu kat sahabat-sahabat lain tentang YouTube channel Rosette. Bye-bye. Assalamualaikum. Tujuh pulang video. Bye.